Saya Burhanuddin bin Abdul Ghani, Timbalan Presiden Malaysian Association of Muslim Finance Professional. Singkatannya adalah MFP. Ini adalah satu pertubuhan bukan kerajaan, NGO yang bukan bertujuan untuk keuntungan. Jadi hari ini saya akan bercakap tentang pelaburan saham. Mengapa kita sepatutnya melabur dalam pasaran saham? Apakah objektif untuk kita melabur pasaran saham? Dan apakah perkara yang bermain dalam pemikiran kita yang menyebabkan kita rasa kita takut untuk masuk ke dalam pasaran saham, tak reti. Dan itulah tujuan yang saya membuat konten sebegini, supaya kita boleh belajar saham sampai saya pergi kepada simposium, seminar tentang pelaburan saham. Malangnya tidak ramai orang Melayu kita ni nak masuk dalam pelaburan saham. Jadi antara sebab yang saya rasa yang menyebabkan berlaku chaos fenomena sebegini adalah kerana orang Melayu kita mungkin ada beberapa salah faham tentang pasaran saham, dan ketakutan mereka itu mungkin berpunca daripada mereka tidak memahami bahawa melabur dalam pasaran saham tidaklah susah, tidaklah begitu sukar dan tidaklah begitu kompleks berbanding dengan pelaburan-pelaburan di tempat lain. Pelaburan dalam hartanah, ini dia tidak sesusah itu. Perkara yang kita kena faham, apakah tujuan kita untuk melabur, sama ada pasaran saham ataupun di mana-mana saja. Bayangkan kalau kita ada beberapa hartanah, rumah-rumah sewa yang kita miliki, dan setiap rumah sewa itu memberikan pendapatan sewa daripada mereka yang kita sewakan. Kalau kita ada 5 rumah sewa dan setiap satu rumah sewa itu kita dapat sewakan sebanyak 2,000 sebulan. Jadi 5 rumah sewa bermaksud kita sudah ada pendapatan 10,000 sebulan, yang mana ia tidak bergantung kepada kita untuk bekerja. Apa implikasinya adalah bermaksud kita sebenarnya sudah kurang pergantungan dari segi keuangan pendapatan kita kepada pekerjaan kita, dan kita akan lebih tenang dalam menghadapi masa depan keuangan kita. Ingat, masa depan keuangan adalah di tangan anda. Kalau kita kata 10 buah rumah sewa itu bermaksud kemungkinan kita punya nilai untuk 5 buah sewa tu, jumlah keseluruhan nilai harta RM2,500 untuk keseluruhan. Dalam pelaburan saham, apa objektif kita melabur dalam pelaburan saham? Kita hendak membina satu portfolio supaya pelaburan itu berkembang, meningkat sehingga ia mencapai kepada net liquidation value 20% setahun. Bayangkan kalau kita ada net liquidation value bernilai 1 juta. Jadi 20% setahun. Ini bermakna kita boleh keluarkan 200,000 setahun tanpa kita mengurangkan nilai asalnya 1 juta. 200,000 setahun berarti pendapatan sebulan kita ada dalam sekitar 16,000. 16,000 sebulan untuk satu kehidupan yang biasa tapi agak selesa adalah sangat berbaloi. Jadi objektif untuk pelaburan adalah bagaimana untuk melabur dalam pasaran saham sehingga dia berkembang mencapai kepada NLV 1 juta. Kalaulah kita punya objektif adalah untuk mendapatkan pendapatan bulanan sebanyak 16,000 sebulan. Jadi kalau kita nak pendapatan lebih, umpamanya kita nak 20,000 sebulan, tentu kita punya NLV perlu lebih tinggilah, mungkin 1.5 million. Kalau kita hanya memerlukan sebanyak 10,000 sebulan pendapatan, jadi tentulah target NLV kita tidak perlu mencapai sehingga 1 juta. Mungkin 800,000 sudah mencukupi untuk dapat mengeluarkan daripada pelaburan kita itu sebanyak 10,000 sebulan, iaitu dalam 120,000 tahun. Jadi itulah objektif pelaburan. Setiap strategi pelaburan perlulah memikirkan bagaimana dia boleh melabur dan dia tidak keluarkan pelaburan tersebut. Dia boleh melabur sehinggalah dia mencapai objektif pelaburan itu, iaitu 1 juta dalam NLV dia. Nilai pelaburannya itu secara total NLV bernilai
1 juta. Sehingga dia mencapai ke target itu, dia tidak sepatutnya mengeluarkan apa-apa ataupun menggunakan sebarang wang pelaburan itu. Inilah dia mentaliti pelabur yang sebenar. Pelabur yang sebenar mengetahui bahawa pada jangka panjang, objektifnya adalah untuk mencapai dia punya target NLV supaya dia dapat hidup dengan selesa di masa hadapan.